Para doktor memberi amaran 5 kekacang terburuk yang membahayakan warga emas berumur lebih 60 tahun dan 5 yang mesti anda makan. Warga emas sekalian, tahukah anda bahawa hampir 70 hingga 90% orang dewasa yang lebih tua memakan kekacang yang secara senyap menyumbang kepada keradangan, melemahkan otot, meningkatkan kolesterol berbahaya dan perlahan-lahan mengurangkan kekuatan setiap tahun yang berlalu. Bahagian yang mengejutkan ialah banyak kekacang ini dipromosikan sebagai sihat untuk jantung atau penuh dengan lemak baik. Namun di sebalik pemasaran, ia mungkin memburukkan lagi, sakit sendi, membebankan jantung dan bahkan merosakkan ingatan dari masa ke masa. Satu jenis kekacang khususnya telah dikaitkan dengan gula dalam darah yang lebih tinggi, tulang yang lebih lemah dan risiko diabetes yang lebih besar. Dan ia adalah snack biasa di dalam laci snack ramai warga emas di Malaysia. Tetapi jangan risau kerana hari ini kita akan mendedahkan 5 kekacang yang tidak patut anda sentuh selepas umur 60 tahun dan 5 yang paling sihat yang sebaliknya boleh melindungi otak otot dan jantung anda. Dan pastikan anda menonton hingga ke akhir kerana kekacang nombor 4 mengandungi sebatian tersembunyi yang hampir tiada siapa perkatakan. Namun ia boleh mensabotase kesihatan anda secara senyap. Sebelum kita mulakan, saya ingin tahu berapa umur anda dan dari mana anda menonton. Kongsikan di ruangan komen di bawah. Kami membaca setiap satu daripadanya. Kekacang terburuk nombor 5, badam pahit. Badam sering dipuji sebagai snack yang sihat untuk jantung, tetapi tidak semua badam dicipta sama. Satu jenis, khususnya badam pahit, boleh menjadi sangat berbahaya terutamanya untuk warga emas. Tidak seperti badam manis yang kebanyakan orang nikmati dengan selamat, badam pahit mengandungi sebatian yang dipanggil amigdalin. Apabila dihadam, amigdalin bertukar menjadi sianida, bahan toksik yang mengganggu cara badan anda menggunakan oksigen. Bagi orang dewasa yang lebih muda, jumlah yang kecil pun boleh menyebabkan pening loya atau kekeliruan. Tetapi apabila kita semakin tua, keupayaan badan untuk menyah toksin semakin lemah, menjadikan warga emas jauh lebih terdedah. Hanya segenggam badam pahit mentah boleh mencetuskan gejala yang teruk. Dan dalam jumlah yang lebih besar, akibatnya boleh mengancam nyawa. Untuk membuat keadaan lebih mengelirukan, badam pahit kadangkala dijual di bawah nama yang mengelirukan seperti isirung aprikot atau dipasarkan sebagai bantuan detoks. Tetapi tiada detoks dalam sianida. Memasak atau memproses memusnahkan sebahagian besar bahayanya. Tetapi memakannya secara mentah seperti yang disyorkan oleh beberapa sumber kesihatan alternatif adalah sangat berisiko. Bagi orang dewasa yang lebih tua yang cuba untuk kekal berdikari cerdas dan cergas, badam pahit adalah kekacang yang perlu dielakkan sepenuhnya. Dan ingat, badam pahit bukan satu-satunya ancaman tersembunyi. Kekacang seterusnya jauh lebih biasa. Malah ia mungkin ada di dalam pantri anda sekarang dalam bentuk sapuan bar atau di dalam mangkuk snack. Namun ia mungkin secara senyap menyumbang kepada keradangan dan pengumpulan toksik di dalam badan. Kekacang terburuk nombor 4, kacang tanah. Kacang tanah mungkin kelihatan tidak berbahaya. Lagipun ia ada di mana-mana dalam campuran jejak mentega, kacang bar protein dan mangkuk hidangan parti. Tetapi inilah kebenarannya. Kacang tanah sebenarnya bukan kekacang sebenar. Ia tergolong dalam keluarga kekacang leguma dan kerana ia tumbuh di bawah tanah, ia sangat terdedah kepada pencemaran daripada aflatoksin, sebatian toksik yang dihasilkan oleh kulapuk. Dari masa ke masa, toksin ini boleh melemahkan sistem imun, membebankan hati dan meningkatkan risiko kanser. Bagi warga emas yang badannya tidak lagi dapat menyingkirkan toksin, dengan berkesan kacang tanah boleh secara senyap menyumbang kepada keletihan, keradangan dan daya tahan yang lemah. Tetapi itu hanya sebahagian daripada cerita. Kacang tanah syarat dengan asid lemak omega 6. Walaupun badan anda memerlukannya sedikit terlalu banyak akan mengganggu keseimbangan halus dengan omega,
3. Mencetuskan keradangan yang memburukkan sakit sendi, melambatkan peredaran darah dan bahkan mengaburkan ingatan. Bagi sesiapa yang berumur lebih 60 tahun, keradangan seperti itu adalah musuh senyap kepada kekuatan dan kebebasan. Terdapat satu lagi risiko tersembunyi. Kacang tanah mengandungi vitamin K yang boleh mengganggu ubat pencair darah ubat yang menjadi sandaran ramai warga emas. Ini meningkatkan risiko darah beku atau pendarahan yang tidak dijangka dan mentega kacang. Kebanyakan jenama komersial di pasaran penuh dengan gula, garam dan minyak terhidrogenasi yang secara senyap meningkatkan tekanan darah dan membebankan jantung. Jadi walaupun kacang tanah mungkin dirasakan seperti snack yang murah dan mudah untuk warga emas, ia boleh menjejaskan tenaga mobiliti dan kesihatan jantung. Ia jauh daripada sumber protein yang selamat seperti yang dipercayai oleh ramai orang. Kekacang terburuk nombor 3, kacang macadamia. Kacang macadamia sering dilihat sebagai hidangan berkrim dan mewah, tetapi bagi warga emas, ia mungkin membawa lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan. Walaupun ia kaya dengan lemak kandungan protein dan seratnya sangat rendah, dua nutrien yang sangat diperlukan oleh otot anda seiring dengan peningkatan usia. Tanpa protein dan serat yang mencukupi badan bergelut untuk membina semula tisu menjadikan otot lebih lemah, pemulihan lebih perlahan dan kaki terasa berat. Dari masa ke masa ini, boleh menyumbang kepada kehilangan otot secara beransur-ansur dan mengurangkan kebebasan. Ketumpatan kalorinya yang tinggi menambah satu lagi cabaran. Hanya segenggam kecil mengandungi banyak kalori dan bagi mereka yang kurang aktif berat badan boleh meningkat dengan cepat. Berat badan berlebihan bermakna tekanan tambahan pada sendi yang semakin menua menjadikannya lebih sukar untuk berjalan menaiki tangga atau kekal cergas. Lebih memburukkan keadaan banyak kacang macadamia yang dibungkus dipanggang dalam minyak yang menyebabkan keradangan dan disalut dengan garam. Resipi yang mengeraskan sendi, meningkatkan tekanan darah dan melambatkan peredaran darah. Jadi walaupun kacang macadamia mungkin terasa seperti snack mewah, kandungan proteinnya yang rendah, kalori tinggi dan pemprosesan tambahan menjadikannya musuh tersembunyi kepada kekuatan dan mobiliti di usia senja. Tetapi kekacang seterusnya lebih membimbangkan. Bukan saja kerana bagaimana ia menjejaskan kesihatan anda, tetapi juga kerana bagaimana ia boleh secara senyap mengganggu ubat-ubatan anda tanpa anda sedari. Kekacang terburuk nombor 2, kacang pine. Kacang pine mungkin kelihatan kecil dan tidak berbahaya. Sering ditabur di atas salad atau dikisar menjadi pesto. Tetapi bagi warga emas, ia boleh membawa risiko yang tidak disedari. Salah satu kebimbangan terbesar adalah keupayaannya untuk mengganggu ubat-ubatan biasa. Sebatian dalam kacang pine boleh menjejaskan cara hati memproses ubat-ubatan seperti pil tekanan darah statin penurun kolesterol dan ubat peredaran darah. Ini boleh membawa kepada lonjakan tekanan darah yang tidak menentu, degupan jantung tidak teratur atau bahkan masalah pembekuan darah. Risiko berbahaya bagi orang dewasa yang lebih tua yang menguruskan pelbagai preskripsi. Isu lain ialah pine mouth, satu keadaan di mana segala-galanya terasa logam atau pahit selama berhari-hari selepas makan kacang pine. Bagi warga emas yang sudah bergelut dengan selera makan yang rendah, kesan sampingan yang tidak menyenangkan ini boleh menyebabkan mereka kurang makan, kehilangan kekuatan dan pulih lebih perlahan daripada penyakit. Kacang pine juga kaya dengan lemak tak tepu poli yang teroksida dengan cepat apabila ia menjadi lama. Sebaik saja, teroksida lemak ini membebaskan sebatian berbahaya yang boleh mempercepatkan sakit sendi, merosakkan arteri dan bahkan menjejaskan kesihatan otak. Tambahan pula bentuknya yang kecil dan licin menjadikannya bahaya tercekik bagi mereka yang mempunyai mulut kering atau kekuatan mengunyah yang berkurangan kedua-duanya adalah perkara biasa di usia senja. Jadi walaupun kacang pine mungkin kelihatan halus dan berkhasiat, ia membawa risiko tersembunyi yang tidak mampu diabaikan oleh warga emas. Dan ia bukan kekacang terakhir yang perlu diawasi.
Yang seterusnya adalah berkrim popular dan sering dipasarkan sebagai sihat. Namun ia mungkin secara senyap melemahkan tulang anda. Sekarang, sebelum kita teruskan, izinkan saya bertanya sesuatu. Bagaimana kesihatan anda akhir-akhir ini? Jika anda menikmati video ini setakat ini, sila berikan like dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria supaya kami boleh terus membawakan anda petua-petua yang memberdayakan setiap minggu. Dan jika anda mendapati video ini membantu pertimbangkan untuk menekan butang Super Thanks di bawah. Ia adalah cara yang baik untuk menghantar tanda penghargaan kecil dan membantu menyokong misi ini untuk memastikan warga emas sentiasa kuat dan berdikari. Kekacang terburuk nombor 1, kacang gajus. Kacang gajus adalah berkrim serba boleh dan sering dipasarkan sebagai sihat untuk jantung. Tetapi bagi warga emas, ia boleh secara senyap menghakis kesihatan dalam beberapa cara. Satu masalah tersembunyi ialah kandungan oksalatnya yang tinggi. Oksalat mengikat kalsium di dalam usus, menghalang penyerapan dan menjadikan tulang lebih lemah dari masa ke masa. Bagi orang dewasa yang lebih tua yang ketumpatan tulangnya sudah menurun, ini meningkatkan risiko patah tulang, jatuh dan masa pemulihan yang panjang. Kacang gajus juga mengandungi lebih banyak karbohidrat berbanding kebanyakan kekacang yang boleh mencetuskan lonjakan gula dalam darah secara tiba-tiba. Terutamanya berbahaya bagi mereka yang menguruskan diabetes atau pradiabetes. Dari masa ke masa, lonjakan ini merosakkan peredaran darah dan melambatkan penyembuhan di kaki dan tapak kaki. Selain itu, oksalat yang sama yang menyekat kalsium juga boleh menyumbang kepada batu karang, satu keadaan yang menyakitkan yang menjadi lebih biasa dengan peningkatan usia dan dehidrasi. Malah teksturnya juga mendatangkan risiko. Licin dan padat kacang gajus boleh menjadi bahaya tercekik bagi warga emas yang mempunyai mulut kering atau kekuatan mengunyah yang berkurangan. Jadi walaupun ia mungkin kelihatan seperti snack yang tidak berbahaya, kacang gajus boleh menjejaskan kekuatan tulang, meningkatkan gula dalam darah dan membebankan buah pinggang. Bagi sesiapa yang berumur lebih 60 tahun yang ingin kekal cergas dan berdikari, adalah lebih baik untuk tidak memasukkan kacang gajus ke dalam menu. Sekarang inilah berita baiknya. Tidak semua kekacang berbahaya. Malah sesetengahnya adalah sekutu yang hebat untuk warga emas. Melindungi ingatan, menyokong peredaran darah dan menjaga otot agar sentiasa kuat. Mari kita beralih kepada 5 kekacang terbaik yang patut anda makan selepas umur 60 tahun. Kekacang terbaik nombor 5, kacang berangan. Kacang berangan berbeza daripada kebanyakan kekacang kerana ia secara semula jadi rendah lemak, tetapi tinggi karbohidrat, kompleks dan serat. Bagi warga emas ini, menjadikannya sumber tenaga yang stabil dan tahan lama membantu anda kekal aktif tanpa rasa berat yang datang daripada kekacang yang lebih kaya dan berlemak. Ia juga menyokong penghadaman yang sihat, memastikan usus anda bergerak lancar dan nutrien mengalir ke tempat yang diperlukan. Apa yang membuatkan kacang berangan unik ialah kandungan vitamin C-nya nutrien yang jarang ditemui dalam kekacang. Vitamin C bersama dengan vitamin E dan antioksidan lain dalam kacang berangan membantu melawan keradangan dan melindungi tisu otot seiring dengan peredaran tahun. Dalam satu kajian pengambilan kacang, berangan dikaitkan dengan kawalan gula dalam darah yang lebih baik dan kolesterol LDL yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk melindungi metabolisme dan jantung anda. Kacang berangan juga serba boleh di dapur. Anda boleh memanggangnya untuk snack yang hangat dan menyelerakan, mengisarnya menjadi tepung untuk membakar atau mencincangnya ke dalam hidangan nasi dan pasta untuk nutrisi tambahan. Cuma ingat, ia lebih mudah rosak berbanding kekacang lain, jadi simpannya dengan betul di dalam peti sejuk. Secara peribadi, saya fikir kacang berangan panggang yang dicampur ke dalam mangkuk bijirin atau sup boleh menjadi salah satu cara yang paling memuaskan untuk menikmatinya. Bagi orang dewasa yang lebih tua yang ketumpatan tulangnya sudah menurun, ini
meningkatkan risiko patah tulang, jatuh dan masa pemulihan yang panjang. Kacang gajus juga mengandungi lebih banyak karbohidrat berbanding kebanyakan kekacang yang boleh mencetuskan lonjakan gula dalam darah secara tiba-tiba. Terutamanya berbahaya bagi mereka yang menguruskan diabetes atau pradiabetes. Dari masa ke masa lonjakan ini merosakkan peredaran darah dan melambatkan penyembuhan di kaki dan tapak kaki. Apabila kita semakin tua, ketumpatan tulang secara semula jadi menurun. Tetapi badam membekalkan kalsium yang diperlukan untuk menjaga tulang agar kuat. Manakala magnesium membantu mengarahkan kalsium itu ke tempat yang betul, iaitu tulang dan otot anda, bukan arteri anda. Protein, tumbuhan dan lemak tak tepung mono juga bekerjasama untuk melambatkan kehilangan otot, salah satu pendorong terbesar kelemahan dan jatuh selepas umur 60 tahun. Bagi warga emas yang mencari kekacang yang memberikan tenaga yang stabil, menyokong penghadaman dan membantu melindungi jantung dan otot, kacang berangan adalah sekutu yang senyap tetapi berkuasa. Kekacang terbaik nombor 4 badam. Badam lebih daripada sekadar snack rangup. Ia adalah salah satu tabiat harian terbaik yang boleh diamalkan oleh warga emas, penuh dengan kalsium, magnesium dan lemak siap badam, menyokong tulang otot jantung dan juga otak. Untuk jantung, badam membantu menurunkan kolesterol LDL dan menyokong peredaran darah yang lebih lancar yang mengurangkan risiko strok. Dan berkat antioksidan yang tertumpu pada kulit coklatnya, ia juga melindungi otak daripada kemerosotan berkaitan usia, memelihara ingatan dan tumpuan. Sama ada dimakan mentah dipanggang atau dicincang ke dalam yogurt, dan uat badam adalah serba boleh yang sebenar. Segenggam sehari boleh membantu menjaga tulang otot, jantung dan otak anda lebih kuat untuk jangka masa yang lebih lama. Kekacang terbaik, nombor 3 kacang walnut. Kacang walnut sering dipanggil makanan untuk otak dan ada sebabnya. Bentuknya menyerupai otak kecil dan nutriennya sangat menyokong ingatan dan tumpuan. Di teras kekuatannya ialah ALA, asid alfa-linolenik, asid lemak omega. 3 berasaskan tumbuhan. ALA mengekalkan sel-sel otak fleksibel dan membantu mengekalkan komunikasi yang jelas di antara mereka yang penting untuk pemikiran yang tajam dan koordinasi apabila kita semakin tua. Tetapi walnut bukan sahaja menyokong fungsi otak, ia secara aktif melindunginya. Kaya dengan antioksidan yang dikenali sebagai polyphenol walnut, boleh melepasi sawar darah otak dan melindungi neuron daripada keradangan dan tekanan oksidatif. Pertahanan ini membantu melambatkan kemerosotan ingatan dan menjaga otak agar lebih muda untuk jangka masa yang lebih lama. Dalam satu kajian warga emas yang makan walnut secara kerap menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam ujian ingatan dan pemprosesan berbanding mereka yang tidak. Walnut juga memberi manfaat kepada seluruh badan. Ia mengandungi arginina asid amino yang meningkatkan peredaran darah, memastikan otot menerima oksigen untuk pergerakan dan keseimbangan yang stabil. Selain itu, walnut membekalkan melatonin semula, jadi yang boleh meningkatkan kualiti tidur, sesuatu yang menjadi masalah bagi ramai orang dewasa yang lebih tua. Tidur yang lebih baik bermakna lebih banyak tenaga pemikiran yang lebih jelas dan mood yang lebih ceria. Segenggam kecil beberapa kali seminggu boleh menguatkan minda dan badan. Sama ada ditabur di atas salad, ditambah ke dalam oat atau dimakan begitu saja, walnut adalah alat yang mudah tetapi berkuasa untuk kekal tajam dan stabil. Kekacang terbaik nombor 2 kacang Brazil. Kacang Brazil mungkin tidak sepopular badam atau walnut, tetapi kesannya terhadap kesihatan warga emas sangat luar biasa. Hanya 1 atau 2 biji kacang Brazil sehari boleh memenuhi keperluan badan anda untuk selenium mineral penting untuk kesihatan tiroid. Tiroid anda membantu mengawal tenaga metabolisme dan penyelenggaraan otot semua yang menjadi lebih sukar untuk diuruskan dengan peningkatan usia. Warga emas dengan fungsi tiroid yang sehat sering mempunyai otot yang lebih kuat, koordinasi yang lebih stabil dan kecergasan keseluruhan yang lebih baik.
Selenium juga memainkan peranan dalam menyokong sistem imun dan mengurangkan keradangan melindungi badan daripada jangkitan dan melambatkan kehausan yang datang dengan penuaan. Bagi lelaki dan wanita, kacang Brazil mungkin juga menyokong pengeluaran testosteron yang membantu mengekalkan ketumpatan tulang dan jisim otot di kemudian hari. Kunci dengan kacang Brazil adalah kesederhanaan. Kerana kandungan seleniumnya yang sangat tinggi, makan terlalu banyak boleh memudaratkan. Tetapi hanya 2 atau 3 biji kacang Brazil mentah tanpa garam sudah cukup untuk memberikan perlindungan yang kuat tanpa risiko. Ia menjadi snack tengah hari yang sangat baik atau boleh dicincang ke dalam salad atau yogurt untuk rangsangan yang kaya nutrien. Bagi warga emas yang ingin melindungi kekuatan mengimbangi hormon dan menyokong tenaga jangka panjang, kacang Brazil adalah salah satu makanan paling mudah dan berkesan yang boleh anda tambahkan pada rutin anda. Kekacang terbaik nombor 1, kacang pistachio. Kacang pistachio mungkin kecil tetapi ia memberikan impak yang kuat untuk warga emas. Tidak seperti snack masin yang meningkatkan tekanan darah, kacang pistachio secara semula jadi kaya dengan kalium yang membantu merehatkan saluran darah dan menyokong peredaran yang lebih lancar. Ini bermakna kaki yang lebih kuat, jantung yang lebih sihat dan lebih banyak tenaga untuk pergerakan harian. Ia juga menonjol untuk kesihatan mata. Kacang pistachio mengandungi lutein dan zeaxanthin karotinoid yang melindungi daripada degenerasi makula berkaitan usia punca, utama kehilangan penglihatan pada orang dewasa yang lebih tua. Penglihatan yang lebih jelas bukan sahaja membantu anda melihat dengan lebih baik. Ia mengurangkan risiko jatuh, meningkatkan koordinasi dan memelihara kebebasan. Selain itu, kacang pistachio membekalkan protein berasaskan tumbuhan dan lemak sihat yang menjaga gula dalam darah agar stabil dan tahap tenaga seimbang. Bagi warga emas yang menguruskan diabetes atau keletihan ini, menjadikannya pilihan yang sangat bijak. Malah tindakan mudah membuka kulit kacang pistachio melibatkan tangan dan minda menggalakkan pemakanan yang penuh kesedaran dan membantu mengekalkan kemahiran motor halus. Dalam satu kajian klinikal, orang dewasa yang makan kacang pistachio setiap hari menyaksikan penurunan ketara dalam tekanan darah sistolik berkat gabungan unik antioksidan dan mineralnya. Nikmatinya secara panggang atau biasa dan kekalkan saiz hidangan kepada segenggam kecil untuk manfaat maksimum. Apabila ia datang untuk melindungi jantung, otak, otot dan mata, sekaligus kacang pistachio benar-benar layak mendapat tempat dalam diet anda. Penafian perubatan. Sebelum kita akhiri, satu peringatan penting. Maklumat yang dikongsi dalam video ini adalah untuk tujuan pendidikan umum sahaja. Ia bukan nasihat perubatan dan tidak boleh menggantikan panduan daripada doktor atau penyedia penjagaan kesihatan berlesen anda. Situasi kesihatan setiap orang adalah unik, terutamanya apabila menguruskan keadaan atau mengambil ubat-ubatan. Sentiasa berunding dengan doktor anda sebelum membuat sebarang perubahan pada diet, terutamanya jika anda berumur lebih 60 tahun atau hidup dengan kebimbangan kesihatan yang berterusan. Mari kita imbas kembali dengan cepat apa yang telah kita bincangkan hari ini. Kita mulakan dengan 5 kekacang yang boleh membahayakan warga emas secara senyap badam, pahit kacang tanah macadamia, kacang pain dan kacang gajus. Setiap satu daripadanya datang dengan risiko seperti toksin, keradangan, gangguan ubat atau kelemahan tulang. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Kita juga melihat 5 kekacang yang paling melindungi untuk warga emas. Kacang berangan untuk tenaga yang stabil badam, untuk kekuatan tulang dan otak walnut, untuk ingatan dan peredaran darah kacang Brazil, untuk kesihatan hormon dan tiroid dan pistachio, untuk perlindungan jantung dan mata. Bersama-sama, ia memberikan nutrisi yang kuat untuk membantu anda kekal kuat stabil dan berdikari hingga ke usia senja anda. Sekarang saya ingin mendengar daripada anda. Antara kekacang ini yang manakah paling kerap anda makan dan adakah anda terbuka untuk mencuba
mana-mana yang lebih sihat yang kami kongsikan hari ini, beritahu kami di ruangan komen. Jika video ini membantu anda, sila berikan like, langgan saluran Makan Sihat, Hidup Ceria dan kongsikannya dengan seseorang yang mungkin memerlukan petua-petua ini. Dan jangan berhenti di sini. Jika anda ingin mengetahui sayur-sayuran terbaik untuk melawan keradangan selepas usia 60 tahun, klik pada video seterusnya di skrin anda. Ia mungkin boleh membawa perubahan yang nyata untuk kesihatan anda